Ada rumours yang mengatakan Syed Saddiq ni akan meninggalkan muda dan menyertai PMX. Benaran ke tak? Tak juga, kalau tak ada dapat dah peruntukan. Tak payahlah dia nak kena panjat gunung Kinabalu jadi model apa. Barang kan. So itu hanya rumah sajalah. Maksudnya PRU 16 nanti Saddiq still akan bertanding under muda. InsyaAllah. Tapi presiden dia tak pertahankan. Okey, masa tu saya tak boleh umum. Kita ada dua benda yang dia nak selesaikan sebelum dia nak ni. Tapi apa perancangan dia untuk politik, itu saya tak nak cakap bagi pihak dia. Okey. Sebabnya Kita cuba panggil dia nanti. panggil dia. Dia terangkan. Dia boleh tolong lah. Untuk terangkan. Cuma masa tu yang saya tak boleh bagi tahu ialah masa tu dia bagi tahu kita orang dia nak kahwin. Okay. Masa pilihan raya tu. Okay. Dan keduanya, saya nak ambil peluang lah dekat Tiger Show ni. Ramai orang lupa. Sebenarnya walaupun dia dah menang di Mahkamah Rayuan, pendakwa raya masih, walaupun 3-0 walaupun 3-3 hakim tu keluarkan judgement yang sangat keras mengatakan bahawa Saddiq ini tidak bersalah, pendakwa raya masih bawa lagi ke Mahkamah Persekutuan.